Apa kekuatan Mus'ab bin Umair? Apa kekuatan dia? Dia tahu dia pergi seorang-seorang kan? Ada tak Nabi hantar 2 orang? 3 tak ada, seorang je. Pergi pula tempat yang tak pernah pergi. Masyarakat yang berbeza, tak ada saudara mara, tak ada kawan-kawan. Pergi pula nak bawa agama baru melawan arus. Macam mana dia boleh berani? Apa kekuatan dia? Apa kekuatan dia? Sakit. Quran je. Quran je. Inna hadzal Quran yahdi illati hiya aqwam. Dan kekuatan daripada Al-Quran tu dia dapat apa? Keyakinan. Keyakinan cerita janji Allah dalam Al-Quran iaitu syurga. Bila dia nampak syurga, dia tak nampak ada susah ke, kena seksa ke, lapar ke, dia tak nampak. Sebab mindset dia di syurga. Okey?